Bounce. Lights, camera, action. Assalamualaikum, bersama dengan Isay dan Fizi di Hot TV. Ya, kepada orang Kelantan jangan lupa ya, dengarkan kami di 105.1 FM. Yang mana terlepas episod Hot TV yang lepas, jangan risau sebab kita ada tonton dan juga Hot FM YouTube di Hot FM 976. Minggu ini kita akan bawakan kepada anda dua orang artis yang sebenarnya cukup hebat di persada seni tanah air kita. Ya, yang seorang tu penyanyi, dah jadi komposer, dah jadi penulis lirik lah. Yang lagi seorang penyanyi, pelakon, lepas tu dah jadi penulis lirik juga, berjinak-jinak lagi. Oh ya ke? Yes. Kan dah cakap tadi ada Ipoh Hafiz dan juga Janani. Datang ke Hot TV pada minggu ini. Okey, terima kasih Ipoh. Terima kasih Jana. Dah habis dah tu je. Okey. Selamat pulang. Okey. Ipoh sekarang semakin meletup nama dia kan. Betul. Berkolaborasi pula dengan Janani dalam lagu Menanti Janji. Wow. Dan katanya bakal mengeluarkan satu produk baru juga Ipoh. Betul. Cerita sikit. InsyaAllah lepas raya single terbaru dia. Wow, Jana single terbaru Kita memang single forever. Adakah genre dia lebih kurang macam Mungkin Saja dulu ke? Macam mana? Mungkin tak ah. Mungkin tak lah sebab hasil dia orang lain kan. Kita mungkin ada kelainan sebab tak boleh kita buat sama, nanti orang Predict lah. tak ada keunikan lah. Okey. Ipoh Hafiz pula sekarang macam mana? Okey, perkembangan terbaru Makin of course berkembang. makin kembang. Okey. Baru hasilkan lagu salah satu untuk soundtrack filem pertama. Filem pertama Ipoh Hafiz. Bukan Soundtrack. Macam dia pula hero. Dan kita relax kejap lagi nak main game sekarang ni. Kita saksikan Carta Hot. Pasangan artis Malaysia yang manis macam gula. 5. Norman Hakim dan Meme Suhaiza. Pasangan romantis ni telah sah bernikah pada 24 September 2011 dan dikurniakan 2 orang anak. 4. Zain Saidin dan Cik Ta. Pasangan ni akan memakai baju yang sama warna ketika pergi bercuti. So sweet. 3. Awal Asyari dan Shah Al Yahya mempunyai anak perempuan yang sangat comel bernama Lara Alana. 2. Amar Barin dan Amira Rosli. Tahniah, kabarnya Amira kini mengandung dan ingin berehat sebentar dari dunia lakonan. 1. Ariel Zafril dan Wawa Zainal. Pasangan yang sama-sama meminati filem Hindustan sampai video birthday pun bertemakan Hindustan, okey? Kembali bersama kami di Hot TV pada minggu ini. Fizi, Isay menemani anda, ditemani pula oleh dua orang artis yang cukup terkenal di Malaysia ini. Ya, kita ada Ipoh Hafiz dan juga Janani. Yes. Mata mereka terlalu ditutup. Ya, dan sekarang ni Fizi, untuk game yang pertama namanya Ada Brand. Ya, di mana dalam ini kita isi pelbagai jenis binatang yang hidup dalam ini, yang berbisa, yang boleh didapati di Afrika Selatan. Ya, rasanya Ipoh Hafiz dan Janani dah bersedia. Rule dia, bila dah seluk je lagi, bila dah rasa tahu jawapan ni, jangan bagi tahu. Japan Okey. Tahu lah balik Jepun. Kalau dah bersedia, jom Ada Brand. Kita mulakan kotak pertama dari Ipoh Hafiz. Kita rasa Bu? Sabar yang kau sibuk kenapa? Oi. Ada rasa lembik-lembik. Okey. Oi, kenapa bunyi ni? Kau pegang. Tak nak pegang. Pegang. Tengok. Okey, pegang. Ada benda lain ke? Memang benda ni Okey, dah. Dah tahu. Ya. Kau jangan ni takut binatang ni. Okey. Jana, kau kena fikir satu je. Binatang tak takut binatang tau. Sikit je. Come on Jana, come on. Kau sebelum ni punya dah aku tengok. Punya jantan. Aku nampak okey, tak nampak ni masalah. Okey, oleh kerana memandangkan kedua-dua yang telah berpegang kotak yang pertama ni. Ipoh, apa benda Ipoh? Okey, macam bulu. Bulu 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 apa tu? Bulu apa? Bulu hidung? Bulu ayam kot. Bulu ayam. Itu jawapan Ipoh Hafiz. Yes. Jangan ni. Sama bulu ayam. Kau tiru
Tumpah ke bulu apa? Bulu ayam yang dekat lidi yang sapu-sapu tu. Janani lebih tepat. So, lubang yang pertama Janani betul. Yes. Ready untuk lubang yang kedua? Okey. Okey. Ya, kita serahkan kepada pakar lubang. Ke lubang kan? Ha! Amboi confidentnya. Tahu dah. Okey, Jana. Silakan Jana. Buat macam biasa je, tak ada apa. Datang. Lubang kedua ni apa Jana? Mi kuning. Okey. Ipoh. Betul lah. Mi kuning yang memang untuk ni lah. Buat mi goreng. Kedua-duanya betul. Wow. Bukan. Tanya orang yang kuat makan memang Okey, lah. lubang ketiga ni agak berbahaya sikit. Kita nak Jana yang start dulu. Apa ni production? Apa ni? Boleh. Bawa benda ni. Ya Allah. Kenapa buat binatang macam ni? Ipoh dulu. Belum. Sajalah tu nak game. Punya tangan lagi. Okey. Ipoh nampak macam goyang je. Ya, Ipoh. Dapat dah. Nampak Apa dia? Bawa sikit. Okey. Kalau Ipoh dah macam ni, Jangan ni tak tahu macam mana. Aku tak nak. Jangan nengking. Jangan cium. Jangan cium. Macam tu seluk pakai tangan dulu. Baru Pakai kami. tangan. Hidupan ke apa Ipoh? Yes. Hidupan. Dia jenis kehidupan. Kehidupan dia. Sebab lama-lama dia bergerak benda ni. Aku tak nak lah. Macam tak Cepat. Oi, yang kau tampar aku kenapa? Dia omnivore. Benar. Okey. Alright. Okey, jawapan daripada Ipoh Hafiz dulu. Okey, Ibu. Silakan Ibu. Dia hidupan lah. Mungkin. Dia memang hidupan. Kadang-kadang jangan terpengaruh dengan pengacara sebab pengacara akan ikut anda. Betul. Apa dia? Tapi dia macam abuk ni. Abuk kayu. Tadi takut Abuk dah kayu kodok macam kita punya pun ada. Sebut teh kot. Okey. Sebut Baiklah. dia, Jauh benar dengan sebut. Okey. Dah. Ipoh Hafiz betul. Habuk kayu. Yes. Dua sama sekarang ini. Jom. Okey. Okey. Ipoh, lubang yang keempat. Oi, tajam Tajam. Dia memang benar tajam. Okey. Korang bagi aku dulu ni. Aku tak suka Ipoh. Ya, sejenis kehidupan. Okey. Jalan ni silakan. Silakan Jana. Silakan. Ni ke? Yes. Banyak lagi kotak ni. Yes. Okey, Jana. silakan Jana. Ini lubang ni. Okey. Silakan Jana. Jaga tangan tu. Ni tangan ni. Dalam lagi. Dua kali dah aku ditampar Jalan ni. Janganlah kacau aku. Kejap. Oh, segmen yang paling lama ialah segmen ini ya. Ya. Alah. Dah tahu kan? Okey. Rasanya dua-dua mempunyai jawapan yang sama. Okey. Berkata kita jawab sekali je. Okey. 1, 2, 3. Yes, jawapannya yang betul Jalan ni. Yes. Kotak dengan pas hubungan di dalam ya. Ya. Ini kotak terakhir menentukan siapakah juaranya pada hari ini. So, Okey. ini kotak terakhir. Jana dulu lah. Okey, Jalan dulu. Kita mulakan dengan ladies first. Dalam lagi. Lagi. Benda dah. Apa benda kau buat Kau situ? pegang. Tak apa-apa, dia tak gigit. Okey, pegang ramas. Wah. Tak ada apa lah. Okey, apa? Alright. Apa tu, Bu? Asal gelak gila. Tahu lah. Okey. Okey, biar jawab Okey, Ibu jawab Ibu. Tak payahlah. Kita jawab sama lah. Jawab sama. 1, 2, 3. Tahu. Yeah, dua-dua. Wow, nah hadiah yang untuk pusingan pertama. Okey. Seorang satu dia makan. So aku menang kan? Yes, sama. Nah, sebentar bersama kami di Hot TV. Ya, kembali bersama kami di Hot TV minggu ini. Jangan lupa #HotTV ya. Dan sekarang ni Ipoh Hafiz dan Jalan ni. Okey, ya. Dan apa-apa pun kami dari Hot FM ingin ucapkan tahniah dengan kejayaan lagu Menanti Janji. Ya. Satu Di mana kolaborasi yang sangat-sangat amazing. untuk pengetahuan anda, di mana lagu itu dinyanyikan oleh Roni Hussein, liriknya oleh Jana Nik, lagu ini dicipta oleh Ipoh Hafiz. Dan katanya Yes. single Jalan ni yang Ipoh Hafiz buat. Bila nak rilis? Okey, kita baru saja sudah Selesai rekod kan. rekod. Lagu dia tentang tidur. Tidur? Ah, Wah, senang buat lagu tidur. Tidurlah. Sebab Jana memang dia teringin nak tidurkan orang. Macam tu. Wow, okey. Tajuk dia kita share. Okey. Lena yang tenang. Lena yang tenang. Tenang Okey, kejap lagi apa yang hot menanti anda. Teruskan dengan bersama kami di Hot TV.
ni kita bersama Wani Hasrita. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kak sihat? Sihat, Alhamdulillah. Panggil akak kau tu aku. Nak berkenalan dengan Wani sebab nama Wani sekarang sedang meletup-letup dekat luar sana. So kita nak tanya soalan pertama. Kalau Wani bukan penyanyi, Wani jadi apa sekarang? Saya adalah medical officer lah. So cantik, pandai menyanyi, pandai pula. Lagi apa yang Wani tak ada? Mungkin saya tak pandai. Saya tak tahu lah. Saya tak pandai melukis. Saya tak pandai melukis. Okey, tak ada melukis. Hancur. Tadi dengar Wani punya mak yang pandai menari. Ayah Wani pandai menyanyi. So bakat lain Wani. Saya boleh menari lah sikit-sikit dan saya boleh berlakon jadi perempuan gila. Rasanya kan kalau behind camera berlakon tak payah apa yang perempuan gila tu. Memang gila. Sekarang kita nak main satu game. Lagu Wani tu, Wani kena nyanyikan mengikut genre yang Sarah bagi. Genre yang pertama, rock. Oh, angin kau kirimkan. Macam pelik je. Hip hop. Oh, angin kau kirimkan kalimah kasihku. Tak boleh dah ni. Lepas ni buat lagu rap pula. Okey, genre terakhir, dangdut. Oh, angin kau kirimkan kalimah kasihku. Sekarang kita nak main lagi satu game. Dia jawab cepat. Okey, dia Sarah tanya soalan, tak payah fikir, kena jawab terus. Boleh? 3 nama negara. Belanda, England, Paris. 3 perkara yang orang tak tahu pasal Wani. Tak suka sayur, saya tak suka susu, saya suka pantai. 3 nama ex-boyfriend. Oh, tak ada. Tak tertangkap. Tak ada. Kalah terus. Ya, kalau tadi apa yang hot dan sekarang ini untuk Karut Karok. Cabaran ni macam ni. Isai dan Fizi akan bagi satu tajuk atau nama penyanyi. Kemudian anda kena cepat-cepat nyanyi lagu tu. Contoh. Fizi. Okey. Lagu yang ada perkataan lelaki. Aku adalah lelaki. Maksudnya kau kena cepat-cepatlah. Okey, Siapa yang tak dapat nyanyi, kena pecahkan belon guna tangan. Contoh. Contoh. Oh, macam pakai skirt dah. Jana, are you ready? Yeah. Are you ready? Ready? Kita mulakan Karut Karok. 3, 2, 1. Ya. Nyanyikan lagu Fazura. Duduk macam melon. Cepat. Cepat. Okey, yang kedua. Lagu Dato' M. Nasir. Ada masanya. Pecahkan. Lagu Raya. Selamat Hari Raya. Suasana hari Tak payah raya. kau pecah sekarang. Lambat. Pecah sekarang. Aku bilang ni. Pecah. Oh, Lagu penyanyi yang berasal dari Kedah. mungkin saja. Okey, pecahkan Jana. Okey. Dan itulah dia Karut. Dah tengok belon pun kita dah tahu siapa yang menang. Ya, Ipoh Hafiz lah. pemenangnya adalah Ipoh Hafiz. Dah. Aku tak kenal kat sini. Jom kita campak belakang. Pelakon Malaysia pertama di Persada Seni Antarabangsa. Ibrahim Pendek atau nama sebenarnya Ibrahim bin Hassan dilahirkan di Bandar Taiping, Perak pada tahun 1932, merupakan seniman filem Melayu terkenal. Sewaktu berlakon dalam filem Alibaba Bujang Lapuk, pihak Universal International Hollywood yang mengadakan lawatan ke studio Jalan Ampas telah tertarik dengan lakonan beliau dalam filem tersebut. Selepas itu, mereka telah menghantar surat tawaran kepadanya untuk berlakon sebagai pembantu seorang doktor dalam filem keluaran Hollywood. Bermula detik indah itulah beliau telah mencatat sejarah agung perfilman Melayu kerana beliau ialah pelakon Melayu pertama berlakon dalam filem keluaran Hollywood bersama Rock Hudson dan Gene Rollins dalam filem The Spiral Road pada tahun 1962.
Ya, kembali bersama kami di Hot TV. Ya, jangan lupa untuk teruskan hashtag Hot TV dan yang berada di Lembah Kelang boleh dengarkan Hot FM di 97.6. Okey, Ipoh Hafiz dan juga Zanan ni akan dicabar dengan permainan terakhir kita pada minggu ini, iaitu pingpong cup. Tapi jangan pandang mudah. Ya. Sebab cara dia berbeza dengan pingpong biasa. Betul. Kali ni kita kena bandingkan bola ke meja, lantunkan biar dia masuk dalam air. Memang tak masuk lah. Kita tak kira masa. Okey. Kita kira bola yang paling banyak terkapur. Ingat ya. Kita nampak kosong ni. Okey. Kalau Ibu dah bersedia, jangan bersedia. 3, 2, 2 1. Pingpong cup. Oh, bismillah. Hai. Ambil. Yes. Ya. Cukup. Wow. Okey, cuba kira berapa. Ipoh Hafiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, Jana. 2, 3, 4, 5, 6. 5-6 nampak warna apa tu? Kenapa ada warna putih ke sini? Yes. Kepada Ipoh Hafiz jangan bertelur mengata-kata. Sini balik. Itu nama dia. Ini bermakna telur Jana ada 4 saja. Kadang-kadang telur Ipoh ada 6. Yes. Alright. Okey. Ya. Jom kita saksikan akustik hot. Jom. Telah lama ku rasa sebegini, meniti masa silih berganti. Ku harapkan engkau datang kepadaku, walau sekadar mimpi. Ku coba untuk mengejar kamu, makin ku genggam ia terlerai. Sedari diri kian menjauh-jauh, terpisah dari diri kamu. Biar hatiku menanti, biar ku terus menunggu di dalam kegelapan hariku tanpa cinta kamu. Biar jiwa terus mati menanti janji kamu. Biar aku jadi penunggu. Coba untuk mengejar kamu, makin ku genggam ia terlerai. Sedari diri kian menjauh-jauh, terpisah dari diri kamu. Biar hatiku menanti, biar ku terus menunggu di dalam kegelapan hariku tanpa cinta kamu. Biar jiwa terus mati menanti janji kamu. Biar aku jadi penunggu. Biar hatiku menanti, biar ku terus menunggu di dalam kegelapan hariku tanpa cinta kamu.
kamu. Biar aku jadi penunggu. Biar aku jadi penunggu. Kerana menjemput kami. Okey, jangan lupa pendengar Hot TV terus support karya-karya daripada kami. Karya daripada Jana juga maupun saya juga. Terus support Menanti Janji. Yes. I love you. Good night, mimpi indah. Wow, jadi memandangkan kita nak balik ni ada satu permintaan lah. Betul. Sebab tadi kita dah dengar akustik hot tadi lagu Menanti Janji versi original. Yeah. Sekarang ni kita nak dengar versi penulis lirik pula. Yes, sebab ramai yang hashtag Hot TV ni minta lagu ni. Ramai minta. Yes. Jom kita berimu bersama dengan Jana Nik dan juga Ipoh Hafiz. Hantamnya. Boleh tak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Telah lama ku rasa sebegini. Oh yeah. Meniti masa silih berganti. Ku harapkan engkau datang kepadaku, walau sekadar mimpi